nak buat tutorial bedong anak. Tengok baik-baik. Mula-mula kita buat bentuk segitiga. Letak dekat bahagian tepi. Jangan tengah-tengah tau. Pastikan dekat tangan atas ni kuat tau. Lepas tu masukkan kat bawah kaki dia. Macam ni. Lagi sebelah. Kita pusingkan dia macam ni. Tu masukkan kat belakang. Pusing. Dia dah hampir terikat. Yang kat bawah ni ada lebih. Naikkan kat atas. Lepas tu kita pusingkan. Macam hakikat je. Dah siap. Tara pom-pom. Pom-pom. So, apa perasaan anda telah dibedong? Anda rasa selesa? Kakung. Anda tak boleh bergerak. Anda cuma boleh Anda bolehlah pegang macam ni. Alah, comel-comel. Anak siapa ni? Mengantuk betul bapak aku mengajar ni. Yelah, kalau belajar semua malas kan? Kan diam tu tak ada macam tu. Betul tak? Sudah anda belajar? Sila kuming. Mengantuk bapak aku mengajar.